daripada makna rasa malu yang sepatutnya ada kepada jiwa orang-orang yang beriman, yang kalau tanpanya ianya akan banyak membawa kepada seseorang itu keluar dari landasan-landasan dan batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya orang yang malu ketika mana dia menjaga batas-batas yang telah pun dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu yang tinggi membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala tindakannya. Oleh kerana itu baginda Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang yang memarahi kepada saudaranya kerana rasa malu yang sangat tinggi sehingga melenterinya dengan mengatakan, apalah asyik malunya. Nabi mengatakan, biarkan dia dengan rasa malunya, kerana malu itu adalah merupakan tanda iman. Dan Nabi mengatakan, al-haya la ya'ti illa bi khairin, kata Nabi. Malu itu tidak akan datang kecuali dengan perkara yang baik, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup dalam dunia yang hari ini malu sudah semakin terhangkis dalam hati dan jiwa manusia, sehingga akhirnya kita melihat daripada perlakuan manusia yang kita yang melihatnya lebih merasa malu daripada orang yang melakukannya. Bahkan kita tak sanggup ketika itu mendengarnya, tapi ada orang yang sanggup untuk nak menyuarakan dan bercakap tentangnya. Sedangkan ketika mana mata memandang merasa malu, tetapi perlakuan dan tindakan itu tidak malu. Demikian besarnya daripada makna malu yang akhirnya dia menjadi sirna daripada manusia. Oleh kerana itu, hendaklah kita benar-benar memupuk rasa malu di dalam diri kita. Begitulah juga memupuk rasa malu dan letakkan daripada rasa malu itu kepada keluarga kita, khususnya kepada anak-anak kita. Apatah lagi yang disebutkan sebagai seorang perempuan, kerana yang merupakan daripada kekuatan seorang perempuan dan kemuliaan dan juga daripada maruah orang perempuan itu, ukurannya adalah sejauh mana rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan apa yang telah pun dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah merupakan seorang wanita yang paling pemalu. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bayangkan ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dikuburkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, ketika itu membina daripada tirai atau batas di antara rumahnya dan juga kubur yang ada di dalamnya Umar Al-Khattab. Sedangkan ketika mana sebelum